Kejadian ni berlaku di masjid dan telah dirakamkan oleh kamera CCTV. Jadi walaupun kejadian ni telah lama berlaku, semoga akan menjadi iktibar untuk kita semua. Agak-agak korang, lelaki yang dalam video ni sedang buat apa? Sebenarnya dia tengah menukar QR code masjid kepada QR code dia sendiri. Kalau korang perhatikan, dia nak tukar semua QR code masjid yang ada dekat situ. Apabila dia perhatikan tempat tu tiada orang, dia akan buka satu persatu QR code masjid tu dan dia akan letakkan QR code dia sendiri. Okey, korang tengok ya, kejadian ni berlaku di masjid dan telah dirakamkan oleh kamera CCTV. Jadi walaupun kejadian ni telah lama berlaku, semoga akan menjadi iktibar untuk kita semua. Agak-agak korang, lelaki yang dalam video ni sedang buat apa? Sebenarnya dia